Kalau semua benda anda buat ikut suka hati, maksudnya bukan anda yang jalankan bisnes, tapi bisnes yang tengah jalankan anda ke arah kehancuran. Tak kisahlah anda berniaga seorang ke, 3 orang ke, ada 3 orang staff ke. Kalau tak ada sistem, bisnes tu cuma tunggu masa untuk lingkup. Okey, ramai businessman dia suka guna alasan. Saya ni bisnes kecil je, Samsul. Tak payah sistem lah, buat simple-simple je. Saya je pun yang buat semua benda, tak payah susah-susah. Tapi saya nak cakap terus terang lah. Kalau anda tak ada sistem, anda akan ulang benda yang sama setiap hari dan anda akan burn out tanpa anda sedar. Anda tak tahu customer mana yang repeat. Anda tak ingat siapa yang belum bayar. Anda tak tahu mana stok yang bergerak, mana stok yang beku. Anda tak boleh tinggal bisnes sebab semua benda anda yang pegang sendiri. Itu bukan bisnes, bos. Itu penjara yang anda ciptakan untuk diri anda sendiri. Okey. Kita start dengan sistem. Ada 3 sistem simple yang wajib anda ada walaupun bisnes baru. Okey, 1. Sistem order dan database pelanggan. Gunalah yang simple-simple macam Google Form ke, WhatsApp API atau CRM ringkas. Yang mana boleh simpan nama, nombor, apa yang mereka beli dan bila last beli. Okey, yang kedua, guna sistem kewangan yang ringkas. Guna Google Sheet pun boleh. Asal anda tahu berapa masuk, berapa keluar dan berapa untung sebenar. Dan yang ketiga, guna sistem follow up ataupun yang ulangan jualan. Jangan tunggu customer datang. Kena ada sistem reminder, broadcast atau group untuk close sale berkali-kali. Usahawan yang bijak bukan yang sibuk, tapi yang ada sistem supaya dia boleh fikir strategi, bukan ulang kerja yang sama setiap hari. Usahawan ni kena banyak berfikir, bos. Kalau anda penat hari-hari buat benda yang sama, itu tanda anda dah terlalu lama berniaga tanpa sistem. Okey. Follow saya setiap hari. InsyaAllah saya akan ajar macam mana nak set up semula asas bisnes. Tak kira lah anda solo ke ataupun ada 10 orang staff. Dan kalau anda ada kawan yang berbisnes tapi semua benda masih manual dan dalam kepala, tolong share post ni. Kadang satu sistem simple pun boleh selamatkan satu bisnes dari karam. Okey, esok saya nak share. Bila staff tinggalkan kita waktu kita tengah jatuh, apa tindakan paling betul? Selalulah kan, bila bisnes kita down, siapa nak duduk dengan kita? So, apa nak kena buat?